Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuh Mikael bin Yuzaiman, berasal daripada SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah tazkirah yang bertajuk Zakat Fitrah dan Hikmahnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah merupakan salah satu tuntutan yang wajib kita lakukan, seperti mana yang tertakluk di dalam rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat. Di mana zakat fitrah ini ialah digalakkan untuk kita bayar pada hujung Ramadan. Di mana di antara hikmah dalam membayar zakat fitrah ini ialah yang pertama, ia dapat membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Di mana di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu ialah perisai. Dan zakat fitrah itu membersihkan orang yang berpuasa daripada melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Oleh itu sudah jelas kepada kita bahawa zakat fitrah merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Yang kedua, dengan melakukan zakat fitrah secara tidak langsung kita dapat menghormati orang-orang lain. Seperti mana contoh di mana zakat fitrah akan disalurkan kepada golongan mereka yang fakir miskin ataupun mereka yang tidak mampu. Jadi dengan itu, kita telah menyumbangkan sedikit sebanyak kegembiraan kepada mereka. Kerana dengan duit zakat itu, mereka boleh membeli baju raya yang baharu ataupun membuat persediaan makanan untuk para tetamu dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang saya boleh berikan pada hari ini ialah zakat fitrah bukan sahaja merupakan kepentingan untuk diri sendiri, tetapi zakat fitrah adalah salah satu kepentingan untuk semua umat Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.